Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kelas 9 ingin membentangkan Fake News and Fact Checking Challenge. Oh my god, bila masa syarikat aku bagi customer aku borong produk aku banyak macam ni? Hello? Have you read the news about me? Oh my god, I dah tengah viral masa benda ni. Yalah, nantilah. Bye, thank you. Lepas satu berita pasal dia ni lepas sangat nak cepat raya kan? Kau yakin kau berita ni betul? Mestilah betul, dah benda dah viral. Ahmad tak minat dia ni, banyak kontroversi. Sama lah, aku tak minat. Hai, bersama saya lagi dalam rancangan Panas Meledak. Hari ini kita akan menemui seorang pempengaruh yang sedang hangat di pasaran. Cik Wendy, anda dah masuk, boleh saya interview Cik? Baiklah, bersama saya sekarang dengan Cik Wendy. Cik Wendy, apa khabar sekarang? Sihat? Alhamdulillah. Oh, baiklah. Alhamdulillah. Bukan apa, saya ada beberapa soalan daripada peminat-peminat Cik Wendy sendiri. Cik Wendy, ada apa-apa komen tentang isu yang sedang viral sekarang? Tu biar lawyer saya yang teruskan. Saya tak ada apa nak cakap. Mesej. Cik Wendy. Nampaknya guys, Cik Wendy sombong dengan rakan media. Tak mengapa, kita kembali kepada studio Panas Meledak. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada wartawan semua. Ini adalah bukti surat LOD yang saya tidak bersalah. Yang berita itu adalah sangat palsu. Tolong hentikan berita palsu itu. Terima kasih. Meanwhile, Tak betul rupanya berita ni. Ya ke? Aku rasa diorang ni kena upah dengan Cik Wendy tu je. Dia kan berduit. Betul-betul. Aku rasa kan, dia kan banyak peminat. Jadi, walau macam mana pun tetap dia orang minat dia. Itulah tu. Kan, tak nak percaya ataupun tidak. Macam kau cakap, apa tu, banyak duit, semua boleh jadi. Jadi korang dah tahu ke apa itu fake news? Fake news merupakan penyebaran berita palsu yang disebarkan tanpa mengira berita tersebut sahih ataupun tidak. Pada zaman dahulu, penyebaran berita palsu masih boleh dibendung disebabkan oleh penyebarannya yang terhad. Namun disebabkan oleh perkembangan teknologi pada masa kini, penyebaran berita palsu adalah sangat sukar untuk dikawal. Contohnya, pelaku boleh menyebarkan berita palsu melalui hujung jari sahaja dengan menggunakan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Teori kognitif dissonance ialah salah satu teori yang diperkenalkan oleh Leon Festinger pada tahun 1997. Ini ialah teori psikologi yang menerangkan tingkah laku seseorang apabila seorang mempunyai kepercayaan bercanggah. Ini menimbulkan rasa tak selesa. Dalam konteks fake news and fact-taking challenge, teori ini sangat relevan. Hal ini kerana apabila seorang menerima maklumat palsu yang sebenarnya bercanggah dengan fakta sebenar, mereka mungkin tetap memilih mempercayai berita tersebut. Pada zaman digital hari ini, penyebaran berita palsu semakin berluasa. Namun begitu, ramai pengguna media sosial yang menyebarkan maklumat yang palsu tanpa menyemak, dan hal ini boleh mendatangkan keburukan kepada masyarakat, individu dan negara. Seperti yang anda tahu, punca penyebaran berita palsu ada 3. Sebahagian masyarakat menyebarkan maklumat tanpa tahu statusnya benar atau tidak. Yang kedua, ada yang ingin cepat populariti dan mencari perhatian orang ramai. Yang ketiga, orang mudah percaya pada berita yang sama dengan kepercayaan mereka.
Faktor penyebaran yang pertama, maklumat tidak jelas dan sumber yang meragukan. Faktor yang kedua, penggunaan media sosial yang sangat aktif seperti TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Faktor ketiga, berita palsu lebih sensasi, menjadikan lebih cepat viral. Kesan buruk berita palsu. Kesan buruk yang pertama, menjejaskan reputasi individu dan pemimpin negara. Kesan buruk yang kedua, mencetuskan fitnah dan kekeliruan masyarakat. Dan kesan buruk yang ketiga adalah menggugat perpaduan kaum. Apabila penyebaran berita palsu sudah tidak dapat ditangani lagi, ia memberi kesan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap ketelusan penyampaian berita tersebut. Apabila liputan media lebih mementingkan jumlah klik dan perhatian daripada warga net, tetapi juga memudaratkan ahli keluarga ataupun mangsa yang terlibat dengan berita palsu. Okey, contoh kes yang kita boleh lihat ialah kes arwah adik Zara Khairina. Okey, daripada penyebaran berita palsu melalui kes ini bukan saja memberi kebimbangan terhadap masyarakat yang membaca, tetapi juga kepada ahli keluarga mangsa. Masyarakat yang bimbang terhadap berita palsu ini menyebabkan masyarakat lebih percaya kepada berita-berita yang tidak dikenal pasti sumbernya daripada berita-berita yang sudah sahih sumber rujukannya. Contoh seperti kes COVID-19. Banyak media-media yang boleh dipercayai seperti KKM dan juga berita-berita harian di televisyen, tetapi ada juga sesetengah masyarakat yang lebih memilih untuk mempercayai cakap-cakap orang dari media sosial yang mereka sendiri pun tidak tahu kesahihannya, tapi mereka lebih percaya kepada arah itu berbanding arah yang lebih benar. Secara kesimpulannya, sekira berlakunya penyebaran berita palsu, pihak individu akan mengalami pergaduhan dan perbalahan antara kaum lain. Oleh itu, pihak individu perlu menyemak dan mengesahkan segala maklumat yang didapati sebelum berkongsi kepada orang lain. Selain itu, pihak kerajaan perlu memperketatkan penguasaan undang-undang bagi mengawal kes penyebaran berita palsu semakin berleluasa di negara kita. Oleh sebab itu, kita perlulah berhati-hati apabila membaca maklumat yang disebarkan dalam sosial media.